Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Ustazah akan mengajar tajuk Pendidikan Islam tahun 2, iaitu bahagian adab. Adab kali ini, kita akan pelajari tajuk Kekasihku Rasulullah. Okey, murid-murid semua sudah bersedia? Jom kita belajar. Okeylah murid-murid, sebelum Ustazah meneruskan pelajaran kita, Ustazah nak tanya, kekasihku, siapa tahu kekasih kita siapa? Siapakah yang dimaksudkan dengan kekasih yang Ustazah nak cerita pada hari ini? Siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Dialah satu-satunya yang amat dikasihi oleh Allah, iaitu Rasul akhir zaman. Kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad juga mestilah menganggap Nabi Muhammad kekasih kita. Kenapa kita kena anggap Nabi Muhammad itu kekasih kita? Kenapa kita kena sayang Nabi kita? Kerana Nabi Muhammad adalah Nabi lah yang menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umatnya, ya. Dia sanggup berkorban, berhijrah bersama sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan dakwah Islam, sehinggalah Islam tersebar dan ramai yang memeluk agama Islam. Baiklah, seterusnya kita mestilah contohi Nabi Muhammad SAW. Contohi akhlaknya, contohi kelakuannya. Kenapa kita kena contohi Nabi Muhammad? Lepas ni saya akan cerita lebih lanjut. Sebenarnya kenapa kita kena sayang Nabi? Kerana baginda amat menyayangi kita. Dia menyayangi kita sehingga akhir nafasnya dia telah menyebut nama kita. Ummati, ummati, ummati. Baginda adalah manusia seperti kita. Akhlaknya adalah contoh yang terbaik untuk dijadikan panduan bagi kita seluruh manusia. Bukan, ya? Kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka kita hendaklah berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah menyebarkan dakwah. Janganlah kita sia-siakan pengorbanan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Semoga di akhir nanti kita akan bertemu dengan Nabi di syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Murid-murid, di sini Ustazah ingin menyatakan betapa kasihnya kita kepada Rasulullah mestilah melebihi diri kita sendiri dan semua yang ada di dunia ini. Nabi pernah menyatakan di dalam sabdanya yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, di sini dapatlah kita tahu, ya, betapa pentingnya kita mengasihi Nabi dan menjadikan Nabi kekasih kita. Meletakkan Nabi di hati kita sebagai ketua, pemimpin pada diri kita. Adab sayangi Nabi Muhammad. Apakah adab untuk kita menyayangi Nabi kita? Pertama, pelajari kehidupan Nabi sejak baginda kecil sehinggalah baginda wafat. Bagaimana Nabi dilahirkan, di mana, pada tarikh bila, ya, ini semua perlu kita ketahui supaya kita lebih mengenali Nabi.
Kedua, berusaha mengikuti ajarannya dan sunnahnya. Setelah kita mengenali Nabi dan kita mempelajari ajarannya, kita kenalah mengikuti, mengamalkan sunnahnya. Ketiga, berselawat ke atas Nabi. Macam mana nak kita baca selawat Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakkanlah kita berselawat ke atasnya. Semoga kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti. Murid-murid, meskipun Nabi Muhammad sudah tiada lagi, namun kita mengamalkan ajarannya. Jadi, bagaimanakah kita mengamalkan ajaran Nabi dalam kehidupan kita? Baiklah, mari kita tengok bagaimana kita berada di rumah. Boleh tak kita mengamalkan sesuatu daripada ajaran Nabi? Ya, kita boleh membantu ibu kita, membantu ibu, mentaati permintaan ibu selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, di sekolah apa boleh kita lakukan? Kita boleh mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru-guru dan menyiapkan kerja yang diberi. Di masjid pula apa kita boleh lakukan? Setelah kita belajar cara-cara mengaji, membaca Al-Quran, maka bolehlah kita membaca pula Al-Quran di masjid, membanyakkan amalan yang wajib dan melakukan amalan sunat. Okeylah, di sini mari kita ketahui kepentingan mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita telah mengamalkan adab mengasihi Nabi, kan? Okey, maka setelah kita mengamalkan adab ni, kita pastikan diri kita akan jadi, pertama, lebih mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menambah rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sentiasa meneladani atau mencontohi akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Keempat, mendapat rahmat dan syafaat daripada baginda di padang mahsyar nanti. Kelima, semoga kita akan menjadi umat Nabi yang baik dan terus bersama-sama menemui Nabi memasuki syurga Firdaus, insya-Allah. Amin. Baiklah, sekian sahaja daripada Ustazah. Semoga semua murid mendapat manfaat daripada pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.